Hai semua, hari ini bersama saya Natalia dalam rancangan Top 10 at 10. Hari ini saya akan berkongsikan kepada anda 10 artikel menarik berdasarkan tontonan video media sosial dan juga page view di website Boom Malaysia. Okey, jom saya kongsikan kepada anda carta minggu ini. Nombor 10. Dini Rashid sudah pun memulakan kerjaya solonya dan mengeluarkan single terbaru iaitu Cinta di Paras Bahaya. Katanya dia tidak akan lagi bergerak berdua bersama Kai, tetapi hubungannya dengan Kai baik-baik sahaja. Nombor 9. Siapa tak kenal kumpulan Popra Tasa sebab kumpulan ini sentiasa menghasilkan lagu-lagu berbentuk puisi. Tetapi mereka sudah kedengaran sepi untuk beberapa tahun. Dan kali ini Siso telah mengeluarkan single terbaru iaitu berjudul Alif. Katanya lagu ini adalah pengajaran buat pemimpin-pemimpin di luar sana. Jadi kita ambil pengajaran daripada lagu ini. Okey? Nantikan. Nombor 8. Nombor 8 ni pula dengan cerita penyanyi ni sentiasa menerima kritikan. Ramai yang komen kata Bella tak boleh bawa lagu ballad. Bella rasa tak timbul isu versatile atau tidak. As I said, if it's a good song, it's a good song. Nabila Razali dikatakan bukan penyanyi versatile, betul ke? Tetapi Nabila Razali memberitahu Boom yang dia sangat positif dengan kritikan yang diberi. Katanya yang penting adalah kualiti lagu itu dan bukan dirinya. Nombor 7. Dengan cerita baru-baru ini, Andi Bernardi telah pun ditipu dengan wang sejumlah 70,000. Wow, tu sangat besar ya guys, 70,000 tu. Katanya individu masih dalam siasatan. Tetapi netizen sudah pun mula menuduh-nuduh rakan-rakan artisnya. Guys, janganlah kita tuduh-tuduh, okay? Kita tunggu dulu statement daripada Andi, okay? Nombor 6. Dekat Malaysia ni pun ada artis-artis yang seakan-akan K-pop. Dan bila Mei start untuk jejak kaki dekat dalam genre ini, sebenarnya ramai je yang macam tak puas hati cakap, kau tak macam K-pop lah. Mirnaj telah pun dikritik dan dikecam oleh netizen kerana image-nya yang seakan-akan artis K-pop. Wow. Tapi Mirnaj mengatakan dia beranggapan positif dengan kritikan tersebut kerana kritikan-kritikan itu menaikkan lagi namanya sebagai seorang penyanyi. Nombor 5. Baru-baru ni seorang artis telah memuat naik gambar berpakaian seluar dalam. Ayo, jabatan netizen apa lagi kan, mulalah mengecam. Dan Adli sudah pun meminta maaf. Katanya dia tidak akan berbuat lagi perkara sebegitu. Tak apa, kita ambil sebagai pengajaran. Nombor 4. Katanya individu yang mencuri duit Andi adalah Amir Hassan. Betul ke? Sekarang kalau salah cakap jadi fitnah pula kan? Tetapi Andi menolak setegas-tegasnya bahawa Amir yang mencuri duitnya dan Amir pun sangat terkejut dengan fitnah yang diberi. Ayo, yang penting Andi telah pun memberi statement. Nombor 3. Nombor 3 ni merupakan seorang pelajar dan juga artis yang baru sahaja memperolehi keputusan 9A. Alhamdulillah, J boleh lah dalam pelajaran PTPR ni. Alhamdulillah akademik J bagus. Semalam J baru J dapat result exam J exam 2 minggu lepas. Alhamdulillah J dapat 9A1B. Wow, sangat dahsyat. Katanya kelas online memang susah tetapi J Nazif berjaya mendapatkan keputusan yang cemerlang. Sangat-sangat dahsyat. Congratulations J. Nombor 2. Untuk mengekalkan persahabatan tanpa istilah cemburu ni memang susah, percayalah cakap saya. Tetapi kumpulan Dola telah berjaya menjauhkan daripada sikap jealous, cemburu ini semua. The term jealousy ni is not really in kita orang punya dictionary. Masing-masing akan dapat rezeki masing-masing. Katanya mereka sangat supportive dengan kejayaan Tabby yang baru ini menyanyikan lagu patriotik bersama penyanyi-penyanyi lain. Nombor 1. Yang terakhir ni, nombor 1 ni, kata Syabir dia memilih Iman Troy. Katanya mereka bercinta, betul ke? Dalam lagu tu memang benda tu memang relate sangat dengan diri saya. Dia more tu psycho relationship macam tu lah. Bukan bercinta guys, tapi dia pilih Iman Troy untuk berduet bersama. Dan
Syabil juga telah pun mengeluarkan single terbaru iaitu LOVE. Katanya single ini berkait rapat dengan dirinya sendiri. Betul ke? Itu sahaja daripada kami pada minggu ini. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga komen anda di bawah. Sekiranya anda berminat untuk tahu berita-berita menarik pada minggu hadapan, jangan lupa untuk tonton rancangan Top 10 at 10 pada hari dan juga waktu yang sama. Take care. Bye.